Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini saingan suku akhir Piala FA 2025 bakal membuka tirai dengan dua perlawanan akan berlangsung, iaitu Penang FC menentang Johor Darul Ta'zim dan Sabah FC menentang Kelantan The Real Warriors. Untuk ulasan pra-perlawanan tumpuan pada kali ini, semestinya akan diberikan kepada aksi di antara Penang FC menentang juara bertahan Johor Darul Ta'zim, JDT di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Penang FC tekad menampilkan aksi terbaik pada suku akhir pertama menentang Johor Darul Ta'zim, JDT, di Stadium Bandaraya, malam ini. Ketua jurulatihnya, Wan Rohaimi Wan Ismail, berkata semua pemain sedia beraksi dan hanya seorang import, OJ Porteria tidak dapat diturunkan kerana digantung satu perlawanan. Harapan saya agar pemain yang akan diturunkan dapat memberikan persembahan terbaik dan bersedia mengawal segala situasi dalam tempoh 90 minit perlawanan, Wan Rohaimi berkata. Semangat serta persaingan sihat dalam kalangan pemain pada ketika ini dilihat berada pada tahap yang baik dan menjadi petanda positif menjelang pertemuan getih itu. Tugas berat dijangka menanti pasukan tuan rumah dalam usaha menafikan impian JDT bagi mencari bekalan selesa pada perlawanan timbal balik pertama ini sebelum beraksi di Johor. Sementara JDT yang kini berada dalam prestasi terbaik hadir ke laman lawan membawa status sebagai juara bertahan dan pasukan pilihan ramai untuk keluar sebagai pemenang pada aksi ini. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah ketika aksi Liga Super pada 11 September lalu di Stadium Sultan Ibrahim yang menyaksikan JDT berjaya menewaskan Penang dengan keputusan 6-0. Info siaran langsung Penang menentang JDT, tarikh 17 Oktober 2025, Jumaat, masa 8.30 malam, venue Stadium Bandaraya, Pulau Pinang. Siaran langsung, link free live ada di komen video ini.